لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Manisa Muhammad Ali dari Putrajaya Presin 14. Masya Allah. Adakah ini kali pertama Hajah sertai program khas Ramadan dengan Syekh Abdullah ni? Alhamdulillah kali ketiga. Subhanallah. Kali ketiga, ya. Subhanallah, ni dah kali ketiga dah. Pastinya program ni ada keistimewaan tersendiri ni. Tak cukup sesuai dah sertai lagi tahun ni. Ramadan dihabiskan lagi dalam majlis yang dibimbing oleh Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kongsikan pengalaman Hajah ni bersama sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey, pertamanya ya, saya nak mengucapkan terima kasih pada pihak Nasyur Quran dan sebanyak tahniah kerana mengadakan program seperti ini. Saya rasa saya dah terlambat sebenarnya. Dan yang kali ke-6 kan, sepatutnya lah saya daripada mula, kerana kami ni tinggal berdekatan, sangat berdekatan ya, sekiranya jiran dengan Nasyur Quran, dan sangat terpanggil lah. Kalau tak begitu saya rasa sangat rugi bagi diri saya. Dan kali pertama dan kedua saya dengan suami saya, Alhamdulillah ya. Kami tekad untuk pergi kali pertama dan kali kedua, cuma kali ini saya sendirilah ya. Dan bagi kami satu program yang sangat baik, kerana pada masa yang sama ya, selain kita membaca dengan bacaan-bacaan yang betul ikut bacaan yang yang diberikan oleh Tuan Syekh, kita belajar banyak perkara yang diberikan dalam Al-Quran dan mendalaminya dengan penuh bermakna. Ya, kemudian sangat menusuk hati kerana banyak peristiwa sejarah, peringatan, hukum ya, dan juga nasihat-nasihat yang kadang-kadang pada masa dahulu mungkin kita tak teringat tahu tapi tak nak buat, tapi bila penekanan di sini maka dia lagi mendalam lagi, kena pada kalbu kita. Masya Allah. Apa perasaan Hajah? Hajah boleh kongsikan apa perasaan Hajah sepanjang Hajah ikuti program seperti ini? Saya rasa tak jemu lah. Lepas tu sangat gembira kerana ada dapat peluang. Ya, mudah-mudahan tahun depan ada rezeki, ada umur dipanjangkan oleh Allah, nak cuba lagi. Tapi perasaan saya memang sangat saya rasa sangat baik, sangat terharu kerana dapat mengikuti. Selain pada itu, saya rasa banyak ilmu manfaat. Yang tu saya rasa sangatlah baik bagi diri saya, menjadi bekalan bagi diri kita kan sepanjang hidup kita. Kan tadi kita tahu kan Al-Quran itu sebagai kitab hidup, ya, apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Itu dia. Masya Allah. Dari hati Hajah sendiri, adakah program ini memberi kesan pada hidup Hajah, pada hati Hajah? Bagaimana Ramadan Hajah berlalu pada tahun ini dan tahun-tahun yang Hajah bersama dengan program khas Ramadan ini? Saya rasa sangat bermanfaat. Ya, memang saya rasa sangat kesan kerana kita penuh dengan aktiviti walaupun Isnin sampai Jumaat sahaja, tapi saya rasa memang sungguh memberi makna, bermanfaat, dan insya-Allah lah kalau diberikan rezeki tahun hadapan ya, dan tahun-tahun seterusnya saya ingin ikuti, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik dan kekuatan serta kesempatan. Moga Allah pilih kita sehingga kita sentiasa menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin Hajah boleh kongsikan harapan Hajah. Harapan kalau bagi diri saya ya, saya nak lagi dekat dengan Al-Quran itu. Tapi harapan lagi yang secara umumnya agar program ini dapat disebarluaskan bagi semua. Ya, walaupun kita tengok ni bilangannya semakin ramai ya, saya tengok daripada tahun pertama saya masuk tu tak seramai, kursi tak penuh. Tahun kedua dah penuh sikit, tahun ini sampai melimpah ya, melimpah ke bilik belakang. Jadi saya rasa memang program ini sangat bermanfaat dan orang ramai dah mula tahu, dah mula sedar bahawa keperluan untuk mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu yang ada dalamnya untuk diri mereka. Masya Allah. Hajah, mungkin Hajah boleh kongsikan sikit dengan sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum merasai kelazatan, belum rasa lagi pengalaman dan kemanisan program khas Ramadan ni. Mungkin Hajah boleh kongsikan antara
tausiah atau nasihat Syekh atau apa yang istimewa yang memanggil Hajah untuk teruskan bersama istiqamah dalam program ini? Yang pertamanya adalah kita nak mendekatkan dengan Al-Quran. Itu perkara yang pertama. Bila kita rasa kita dapat ikuti, kita paksa diri kita untuk berada dalam tempoh dalam masa lebih kurang 4 jam yang saya rasa sangat bermanfaat. Dan seterusnya ya, kita belajar bagaimana tentang tajwid, dengan kemudian tentang makna-makna, kemudian tentang perkara-perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran, kisah-kisah. Kadang kisah tu kita pernah dengar tapi kita tak terasa. Dan kemudian bila kisah tersebut ya melalui pengalaman kita kadang berada di luar negara, berdengar perkara-perkara tu lagi dekat pada kita dengan perkara-perkara yang dinyatakan ya. Contohnya kalau kita semasa sangat dengan terkesan yang baru ni yang surah Ali Imran tu yang tentang Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan anaknya Ismail. Wah, sangat terasa sebab macam kita fikirkan kita berada depan Kaabah, kita nampak development dia, perkembangan mereka menyusul. Kemudian kita ingat ada makam Ibrahim, Nabi Ibrahim kan. Mungkin di situ semasa itulah kakinya tertanam di tanah tersebut dan sampai sekarang kita boleh nampak. Jadi sangat mendalam ya bagi kita. Masya Allah, subhanallah, satu perasaan begitu padu, Masya Allah. Jadi Hajah, akhir kalam daripada hati Hajah yang ingin dikongsikan, yang disampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Marilah kita sama-sama ya mengimarahkan Ramadan dengan baca Al-Quran, dan juga sepanjang hidup kita dengan Al-Quran jangan tinggal, kerana Al-Quran itu adalah panduan hidup kita selamanya. InsyaAllah, moga-moga akhirnya di akhirat sana Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Hajah, jazakillah khairan jaza. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.